Okey, Assalamualaikum. Selamat petang, Wan Siong. Laliau. Motor yang terpaksa buka dulu, buka balik. Sebab nak cek apa ni yang gegor tu kan. Okey, sekarang motor je dah turunkan. Ni motor je dah turunkan. Puli dia pun saya dah buka. Sekarang kita on, tak ada puli, memang tak ada gegor. Mana ada gegor? Tak ada gegor. Sekarang punca dekat puli ni berat sebelah. Sebab dia punya yang dalam ni, depan tak ada kan. Mana dia belakang dia kat sini je berat, sini kosong, dia gegor macam tu. Mana nanti ayah buka ni, ayah hantar balik lah. Nanti member ayah dia ambil, dia potong balik, bagi pendek sikit. Sini nanti mungkin akan, dalam ni akan lip balik lah, buang ni lah. Ini pun yang tapak wedding ni pun boleh jadi punca berat sebelah juga. Dia tak ada gelong. Gelong tak ada, dia cuma berat sebelah tau. Ada satu set yang akan berat dia nanti. Yang tu depan ni ringan, dia berat sini tau. Sini berapa tebal sini tau dalam tu. Tebal ni. Mana dia berat sini. Dia berat sini. Mana depan dia kosong tau. Depan dia ni kosong. Itu yang dia bergegor tu. Besok pagi member ayah ambil, dia potong. Ayah suruh dia potong, buatkan jadi 3 inci je. Lepas tu lid dalam ni, cuci dalam kan. Dalam ni cuci balik, baru tak ada gegor nanti. Motor memang tak mungkin lah gegor, pasal motor baru. Tengok sap pun mana boleh bengkok sap macam ni. Sap besar kan. Terasa kalau kita pegang kan, ni, dia nak pergi sini, berat belah ni tau. Kalau kita dapat buat serit lubang ini, kita buat 2 side kan. Itu memang sedap lah sampai ujung kan. Lubang tu sampai ujung kan. Dia memang tak ada gegor lah. Macam ayah buat yang ni kan, lubang dia sampai ujung kan. Ini yang ayah buat ni, dia gelong tapi tak ada gegor. Dia gelong tapi tak ada gegor. Yang ini tak ada gelong tapi gegor. Dia punya ada masalah sikit. Okey. Besok member ayah dia ambil, dia delete balik lah, dia cuci balik, dia potong sekat. Ayah suruh buang 1 inci. Lepas tu lid dalam. Okey, yang cukup sampai di saja. Assalamualaikum, selamat petang. Wan Siong Chow Sin. Bye bye. Tak apa, tadi kita dah testing lah, tengok kan. Okey, cukup, bye bye.